Tengok ni pokok durian ni dah berusia dalam lebih kurang 5-6 tahun lebih kurang. Jadi tengok pokok pun macam tak berapa nak ada semangat kan. Jadi saya rasa selepas kita buat kaedah meracun, kawalan racun perosak apa semua, jadi tak berapa nak menjadi. Jadi ni kita ada bawa buat rawatan lain pula. Mungkin kita akan cuba guna kaedah organik. Jadi kita ada baru bawa balik stok sikit untuk kita cuba dulu. Ni merupakan compost fertilizer dan juga ataupun organik punya compost, dan juga compost prime, compost premium, dan juga kita ada trichoderma yang kita beli untuk kita buat rawatan tanah ke atas pokok-pokok durian kita yang tak berapa nak membesar dengan baik. Jadi kita beli stok sikit, dan juga gula merah molasses untuk kita cubalah makanan kepada mikrob baik ni. Jadi kita tengok kita bagi masa dalam lebih kurang 3-4 bulan macam tu, tengok macam mana keberkesanan dia dengan kaedah organik. Dan juga kita nak buat pembiakan mikrob baik, pengudaraan ke atas kita punya tanah, pokok durian apa semua, supaya akar yang lebih sihat, supaya dia membesar, tumbuh pucuk baru dengan elok lah. Jadi kita cuba juga kaedah yang ni, kita tengok dia punya kesan dia macam mana. Sebab selama ni kita duk buat rawatan di belah atas daun apa semua dan ke atas, jadi dia mungkin elok sekejap, and then dia balik kepada keadaan yang kurang memberangsangkan. Jadi saya rasa mungkin tanah yang kurang baik. Jadi kita cuba tengok untuk buat rawatan dengan kita punya tanah ni supaya dia subur semula. Mana tahu akar dia lebih baik lah, dan tak dapat banyak penyakit. Okey, jom. Assalamualaikum.